Cookies Tok ni viral tau. Aku nak cuba. Setiap bala ni korang dapat 200 gram. Yang aku ambil ni red velvet punya flavor. Ini semua disebabkan lalu kat FYP aku, yang ni nampak macam sedap gila. Diorang makan je, diorang tak bercakap. So dalam dia macam ni. Dan korang akan dapat dia punya dipping sauce ni. Yang ni korang kena celup. Tekstur dia macam ni. Makan saja pun dah sedap. Kita try cicah pula. Masukkan dipping sauce dia. And then korang tengok tu. Aku tak tahu ni rasa apa. Ni memang first time aku cuba. Bismillah. Kalau korang tambah dipping sauce dia, memang dibagi sekali pun lagi sedap guys. So kalau korang nak kan, untuk kudap-kudap, nak buat biskut raya pun boleh. Korang tekan dekat beg kuning bawah ni. Serius sedap. Korang kena cuba.